Johor Darul Takzim JDT sekali lagi menunjukkan taringnya apabila membalasah klub Spanyol baru-baru ini. Selepas gagal meraih kemenangan dalam dua aksi pramusim sebelum ini, Johor Darul Takzim JDT melepaskan geram di bumi Sepanyol apabila membalasah CD Contestano 8-0 kemarin. Pesta gol skuad Harimau Selatan dimulakan penjaring terbanyak Liga Super musim lalu yang juga penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super, Bersun da Silva yang meledak 2 gol dalam tempoh 3 minit pada minit ke-14 dan 17. Agar Akeki kemudian menambah jaringan ketiga pada minit ke-25 sebelum Stuart Wilkin dan Manuel Hidalgo mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-37 dan 43 untuk JDT menutup babak pertama dengan kelebihan 5 gol. Juara Liga Super 12 kali berturut-turut itu terus mengganas apabila Matthew Davis meledak gol ke-6, hanya seminit selepas bersambung babak kedua. Tidak cukup dengan itu, Hidalgo meledak gol kedua peribadi dalam perlawanan itu pada minit ke-57 sebelum Mikel Cuesta menengkapkan kemenangan besar Harimau Selatan menerusi jaringan ketika perlawanan berbaki seminit. Perlawanan itu adalah aksi ketiga JDT bagi kem latihan pramusim mereka di Spanyol selepas terikat 2-2 dengan kelab Scotland, Rangers dan tewas 2-3 kepada kelab Arab Saudi, Al-Ittifaq. Skuad Harimau Selatan yang akan mengharungi 9 aksi persahabatan sepanjang kem latihan pramusim itu seterusnya akan berdepan kelab La Liga, LCCF, Jumaat ini. Melihat kemas kini dari perkembangan permainan dari JDT, seakan-akan raksasa Malaysia itu sudah bersedia mengarungi musim 2026-2027 ini dengan baik itu di Liga Domestik maupun Liga-Liga Antarabangsa. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.